Pada awal pagi 8 Disember 1941, ketika kebanyakan penduduk tanah Melayu sedang tidur, langit di Kota Baru dipenuhi bunyi pesawat perang. Dalam beberapa jam sahaja, tentera Jepun mula mendarat dan perang terbesar dalam sejarah negara kita pun bermula. Ramai orang menganggap Perang Dunia Kedua bermula apabila Jerman menyerang Poland pada 1 September 1939. Itu benar bagi perang di Eropah. Namun, di Asia, Jepun telah memulakan peperangan lebih awal, iaitu melalui pencubahannya ke atas China. Rolling. Pada awal abad ke-20, Jepun berkembang pesat sebagai negara perindustrian. Namun, negara itu hampir tidak mempunyai sumber asli seperti minyak, getah, biji besi serta arang batu berkualiti tinggi. Semua bahan mentah ini amat penting untuk membina kapal perang, menghasilkan senjata, menggerakkan kilang serta menyokong ekonomi Jepun. Akibatnya, Jepun bergantung kepada import dari Amerika Syarikat dan tanah jajahan barat di Asia Tenggara. Golongan tentera Jepun percaya negara mereka harus menjadi kuasa terbesar di Asia. Mereka memperkenalkan idea lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, iaitu kononnya mahu membebaskan negara-negara Asia daripada penjajah barat. Namun, hakikatnya, Jepun mahu menguasai China, menguasai Korea, menguasai Asia Tenggara dan mengambil semua ekonomi di kawasan tersebut. Pada malam 18 September 1931, satu letupan kecil berlaku di landasan South Manchuria Railway berhampiran bandar Mukden. Landasan kereta api itu dimiliki dan dikawal oleh Jepun. Walaupun kerosakannya kecil dan kereta api masih boleh melaluinya, tentera Jepun segera menuduh tentera China melakukan sabotaj. Hanya beberapa jam selepas letupan, tentera Jepun menyerang derek tentera China dan bandar Mukden berjaya ditawan. Dalam beberapa bulan, hampir seluruh Manchuria jatuh ke tangan Jepun. Pada tahun 1932, Jepun menubuhkan negara boneka iaitu Manchukuo dan melantik bekas Maharaja China iaitu Puyi sebagai pemerintah simbolik. Kuasa sebenar tetap berada di tangan Jepun. Letupan Mukden, juga dikenali sebagai Insiden Mukden, merupakan peristiwa yang menjadi alasan kepada Jepun untuk menyerang dan menakluk Manchuria di timur laut China. Alasan yang paling kukuh adalah Manchuria kaya dengan arang batu, biji timah serta tanah pertanian. Ramai ahli sejarah menganggap inilah permulaan dasar perluasan kuasa Jepun yang akhirnya membawa kepada Perang Dunia Kedua di Asia. Selepas menawan Manchuria, Jepun terus meluaskan pengaruhnya di utara China. Tentera Jepun sering mengadakan latihan ketenteraan berhampiran Jabatan Marco Polo, kawasan yang dikawal oleh tentera China. Keadaan menjadi semakin tegang kerana kedua-dua pihak saling mencurigai. Pada malam 7 Julai 1937, tentera Jepun sedang menjalankan latihan berhampiran jabatan tersebut. Selepas latihan selesai, seorang askar Jepun didapati hilang. Pihak Jepun menuntut agar mereka dibenarkan memasuki bandar Wanping untuk mencarinya. Tentera China menolak permintaan itu kerana menganggap ia akan mencabuli kedaulatan mereka. Tidak lama kemudian, tembakan pun dilepaskan. Walaupun askar Jepun yang hilang akhirnya ditemui semula, namun ketegangan telah memuncak dan pertempuran tidak dapat dielakkan. Selepas insiden tersebut, Jepun menghantar lebih ramai tentera ke China. China turut menggerakkan tenteranya untuk mempertahankan negara. Pertempuran kecil antara Jepun dan China itu berkembang menjadi perang skala penuh. Selepas itu, Jepun menyerang bandar-bandar utama di China. Shanghai ialah bandar perdagangan paling penting di China. Tentera China memberikan tentangan hebat selama lebih 3 bulan. Walaupun akhirnya Jepun berjaya menawan bandar itu, mereka juga mengalami korban yang besar.
Selepas menawar Shanghai, Jepun mara ke ibu negara China ketika itu, iaitu Nanjing. Pada 13 Disember 1937, bandar itu jatuh ke tangan Jepun. Selepas penaklukan tersebut, berlaku pembantaian Nanjing, antara kekejaman paling terkenal dalam sejarah perang moden. Menurut kebanyakan kajian sejarah, ratusan ribu orang awam dan tawanan perang terbunuh, ramai wanita menjadi mangsa keganasan seksual. Bandar itu mengalami kemusnahan yang sangat besar. Walaupun berjaya menawan banyak wilayah, peperangan itu menjadi panjang dan memerlukan bekalan minyak serta bahan mentah yang semakin banyak. Tindakan Jepun di China menyebabkan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda mengenakan sekatan ekonomi. Sekatan yang paling berat adalah larangan menjual minyak kepada Jepun, pembekuan aset Jepun serta penghentian ekspor besi dan keluli. Pada masa itu, kira-kira 80% bekalan minyak Jepun datang daripada Amerika Syarikat. Tanpa minyak, kapal perang tidak dapat berlayar, pesawat tidak dapat terbang, kereta kebal tidak dapat bergerak. Jepun percaya mereka hanya mempunyai simpanan minyak untuk sekitar 1 hingga 2 tahun. Pada 7 Disember 1941, Jepun melancarkan serangan mengejut ke atas pangkalan tentera Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Tujuan serangan tidak lain tidak bukan untuk melumpuhkan tentera laut Amerika, memberi masa kepada Jepun menawan Asia Tenggara serta mengelakkan campur tangan Amerika dalam rancangan mereka. Beberapa jam selepas serangan Pearl Harbor, tentera Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan. Dalam masa kira-kira 70 hari, Jepun berjaya menawan seluruh tanah Melayu dan juga Singapura. Menjelang tahun 1945, Jerman telah menyerah kalah di Eropah. Namun, Jepun masih meneruskan peperangan walaupun mengalami kekalahan demi kekalahan. Tentera Amerika Syarikat menjangka bahawa jika mereka menyerang tanah besar Jepun, peperangan akan menyebabkan korban yang sangat besar di kedua-dua belah pihak. Bagi mempercepatkan tamatnya perang, Amerika memutuskan untuk menggunakan bom atom yang dibangunkan melalui projek Manhattan. Pada pagi 6 Ogos 1945, pesawat pengebom Enola Gay menggugurkan bom atom yang diberi nama Little Boy ke atas bandar Hiroshima. Letupan ini memusnahkan sebahagian besar bandar. Puluhan ribu penduduk terbunuh serta-merta. 3 hari kemudian, sebuah lagi pesawat Amerika menjatuhkan bom atom Fat Man ke atas bandar Nagasaki. Bandar ini mengalami kemusnahan besar. Dianggarkan sekitar ratusan ribu orang meninggal dunia menjelang akhir tahun 1945 akibat letupan dan radiasi. Pada 15 Ogos 1945, Maharaja Hirohito mengumumkan bahawa Jepun menerima syarat penyerahan diri. Pada 2 September 1945, wakil Jepun menandatangani dokumen penyerahan rasmi di atas kapal perang Amerika USS Missouri, menandakan tamatnya Perang Dunia Kedua. Perang yang dimulakan oleh Jepun bukan semata-mata kerana cita-cita ketenteraan, tetapi juga didorong oleh keperluan ekonomi dan sumber asli. Gabungan dasar perluasan empayar, peperangan di China, sekatan ekonomi barat dan keinginan menguasai Asia Tenggara akhirnya membawa kepada serangan ke atas Pearl Harbor dan pencoblohan tanah Melayu pada Disember 1941 yang memperluaskan Perang Dunia Kedua di rantau Asia Pasifik.